Assalamualaikum Mazy People. Welcome back to YouTube channel Idaman Duo from Kuala Lumpur. Era Lukman Duo from Kuala Lumpur. Gila sikit sayang banyak semua jadi glow. Do heart on story takkan tenggelam. Hey kau dan aku kita ni idaman. Alright, so geng, hari ni kita orang dekat Melawati Mall and kita nak buat satu challenge yang mana kita akan buat silent challenge. Maknanya kebanyakan benda yang kita buat dalam hari ni kita akan senyap je. Senyap tu. Silent treatment. Treatment tapi at the same time nanti aku akan voice over dengan setiap benda yang kita orang akan buat. And bersama kita hari ini kita ada special guest iaitu adik aku. Danny. Hello. Annyeong. Hello. Okay. So InsyaAllah nanti kita akan jalan-jalan dekat Melawati Mall dengan dia. Kita pergi makan apa semua sekali. And then mana-mana yang baru tengok kita punya channel, so minta korang untuk subscribe and dan juga jangan lupa share dengan kawan-kawan. And also untuk melengahkan masa, jom kita jump to the content. Let's go! Okay, sekarang kita tengah pilih nak makan apa. Alright guys, so sekarang ni kita orang dah nak decide dekat mana kita nak makan. And lepas pada ni dah dapat tempat makan mana, kita orang akan makan dengan senyap and tanpa cakap apa-apa, okay? So kita ada top 4 kita dekat sini, kita korang boleh tengok. Kita ada Banana Bro, kita ada Black Canyon, Johnny's and Chicken Rice Shop. So adik, tugas kau adalah untuk tekan wheel ni and dia akan tentukan dekat mana kita akan makan nanti, okay? So let's go, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Black Canyon. Black Canyon. Okay. So Black Canyon pun dah ni. So jom kita terus ke Black Canyon. Let's go. Kita nak ke Black Canyon. Black Canyon. Oh tu dah tak ada mic. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Flashback Mic saya. Mic saya. Mic awak kat sini. in a flashback. Adik. Nervous. First time. Ya. 3 masalah and makan. Let's go. Alright guys, macam korang boleh nampak sekarang ni aku tengah nak pilih makanan and sama juga dengan wife aku dan adik aku. Kita orang memang dah lama sangat tak makan dekat Black Canyon ni. Dan macam kau boleh tengok sekarang, tengok Aiden Nurin sedang berkomunikasi menggunakan tangan saja. Sambil bergelak-gelak lah masing-masing. To be honest, benda ni memang last minute terlintas dalam otak. Kau tengok sampai tergelak-gelak kawan tu. Dia berdua dia memang akan jadi macam ni lah, bergelak. Yang seorang tu sibuk fokus sangat pun tak jadi apa juga tu. Dan kesudahannya kau boleh tengok lah. Aku sekali thumbs up. Nampak tu, siap apa tanda tu. Berjeje pula adik aku ni. Tak aku kalah lah kan. Mesti aku layan sekali. Terus jedak jeduk terus tau. Plus tadi adikku pun ada bagi tahu ni konten apa ni nak buat. So dia takut untuk cakap. So kita buat konten yang senyap-senyap je hari ni. So inilah konten dia. Dia pun tak banyak bercakap, diam-diam je. Sampai kata harga pun kita orang pakai tangan je. Mana lebih baloi sekali. Bunyilah faham. Bunyi mula nak faham kau masing-masing. Guna bahasa isyarat je.
Dan macam korang boleh tengok sekarang, kita orang dah settle dengan order makanan apa semua. Semua tengah nak menantikan makanan je lah sekarang ni. Sambil-sambil tu fikir-fikir dulu apalah kita orang nak makan lagi untuk dessert. Dan tanpa berfikir panjang, aku pun terus bagi tahu dengan bini aku, wife aku, mari tengok dekat telefon ni. Aku panggil semua sekali untuk interact melalui telefon. Dan masa ni pun aku tak fikir panjang lah. Aku terus bagi diorang nampak apa yang aku tengah type. And also aku bagi tahu dekat situ aku perlukan suggestion untuk kedai mana kita nak pergi untuk kita punya dessert. So aku dah fikir dah kedai apa. And adik aku pun dia akan decide dululah. Dia akan decide dulu kedai mana dia nak pergi. Macam korang boleh nampak sekarang ni, garuk kepala tu kawan tu. Punyalah dia tak tahu nak makan apa. So aku pun tunjuk kat bini aku, ada suggestion tak? Dia pun boleh pula tanya kat aku, makan kat kedai ni ke kat kedai luar. Tapi it's a good thing lah, at least kita tahu kan. Aku pun jawab tak kisah mana-mana pun. Terus dengan pantasnya dia terus keluarkan idea dia. So ini aku bagi spoiler sikit lah. Ni idea pertama dia lah idea pertama dia. And then dia akan berubah fikiran sekejap lagi. And betul-betul lepas pada Aida Nuri punya turn, aku terus bagi tahu dekat dia, bagi tahu kat adik aku, suruh adik aku pilih. Dan dia memilih Big Apple. Aku pun tanpa fikir panjang, aku terfikir macam nak makan hot and roll. And secara tak langsung semua tu macam terfikir-fikir, kenapa hot and roll kan? So bila semua dah decide, aku nak ajak spin terus je. Time ni lah yang bini aku tiba-tiba berubah fikiran. Daripada yaw-yaw tu, kau nak tahu apa dia tukar? Kau tengok. And macam korang boleh nampak sekarang ni, dia dah pilih dah apa yang dia nak untuk dessert. Kau jangan tanya tangan tu untuk apa, sebab aku pun tak ingat dah apa yang aku nak sampaikan melalui gerak tangan tu. And tanpa mau masa, jom kita terus pergi kepada spin the wheel untuk tentukan dessert mana yang menjadi pilihan kita orang untuk konten kali ini. So tanpa mau masa, let's go. Alright, so sekarang ni kita dah start dengan spin the wheel. And kita punya peraturan dalam game kali ni, dia akan ada 3 nama dalam satu wheel tu. Alright, so kedai-kedai kita orang ni akan spin sampai siapa yang paling last kali stay. Siapa yang paling last tu, so kedai itulah yang akan menjadi pilihan kita orang semua. So macam sekarang ni korang boleh nampak lah, kedai yang terakhir tadi adalah kedai Meshware. So lepas ni kita orang akan terus pergi ke Meshware. And guys, sekarang ni yang baru sampai adalah Pad Thai style stir fry rice noodle with prawn, atau lebih kenali sebagai kuih tiaw goreng je lah, senang mudah kata kan, tak payah benda bening. And yang sampai sekarang ni adalah aku punya pula, which is stir fry glass noodle. Dia lebih kurang macam suun lah, suun goreng. Ni yang ni pun ada udang juga. Okay. And last but not least, kita ada kuih Thai style kuih tiaw latna with chicken. Memang nama pun dah jelas lah, kuih tiaw latna. Alright, so jom makan. And jomlah kita makan. Masa ni
macam nak baca doa so slow je, tapi sebabkan baca untuk semua sekali, so bunyi jugalah suara tu. Okay, so mana-mana yang belum makan lagi, korang boleh ambil makanan korang and join kita orang makan sementara layan video ni. Okay, let's go. Forever, gila sikit sayang banyak, we're better. Duo from Colo Loco, but together we glow up, now and never. Color Ayaman, my favorite kind of chaos. Color Ayaman, takkan fade walau ji akhlas. Selagi kau genggam aku. Alright guys, so sekarang kita dah settle dengan makan-makan apa semua. So sekarang ni kita menuju ke Mishware. Tapi sebelum pada tu, mungkin aku ada nak bawa korang pergi satu tempat dulu, iaitu aku nak pergi Kaisen, which is aku nak pergi cari something dulu. Masa ni macam ada nak borak-borak sikit kan. Tapi itulah masalahnya, mic aku lupa nak on juga sebenarnya. Patutnya waktu makan je yang kita orang senyap. Ni dah sampai ke waktu dah habis makan pun kita orang still senyap juga sebab mic aku tak on. Sorry gang. So jomlah kita pergi ke Kaisen. And pada masa ni ada satu benda unexpected yang berlaku, which mean aku lupa kita kena naik atas. Kita orang dah betul-betul nak turun dah masa ni. Kawan pun muka dah lain dah masa tu. Dia ni kejap nak pergi mana ni? Nak pergi Mishware ke nak pergi mana? Dia tak tahu pun. Aku pun tunjuk lah dengan apa kata, bahasa isyarat nak tunjuk Kaisen ni pasal nak pergi beli barang. Nampak dia berlarutan, padahal waktu makan je sepatutnya dia tak bercakap tu. Tiba-tiba sampai keluar daripada kedai pun kita orang masih tak bercakap apa-apa, macam seolah-olah masih dalam konten lagi. Okay, so tunggu sekejap. Jadi kita orang akan payung momen dekat kedai Kaisen. And to be honest, sebenarnya momen dekat dalam ni sikit sangat pun, and kita saja banyak-banyakkan sikit supaya korang nampak kehadiran adik aku yang debab-debab, yang comel-comel, yang makin ganteng doang. Okay, so kita dah sampai dekat Kaisen. And seperti yang korang boleh tengok sekarang ni, bukan mainan belah atas, tapi yang sebelah bawah tu. Tapi sayangnya, macam korang boleh nampak, aku ada jumpa satu je. Itu pun yang terakhir. Aku tak tahu collection dalam dia macam mana. Ni lah antara collection yang pernah aku nampak dah kat sini. Aku dah ada lebih kurang 1, 2, 3, 4 daripada collection tu. So sekarang ni kita nak tambah satu lagi. And yelah, yang lain pun dah habis. Tak apalah, nanti kita cari dekat online pula kalau lah ada. And bukan apa, biasalah dah besar-besar ni barulah nak beli mainan-mainan macam ni, main sambung-sambung. Lepas tu ni sebenarnya aku terfikir macam nak buat satu konten baru, tapi disebabkan aku nampak phone aku tengah digunakan untuk untuk buat recording, and then aku pun baru teringat aku nak bayar pakai apa ni. So aku pun minta lah pinjam bini aku punya telefon sekejap, sebentar aku nak QR. Alright, dah settle bayaran, and sekarang ni kita orang nak menuju ke bawah pula, which is yelah, sambil-sambil nak keluar tu tengok mainan apa lagi yang boleh beli. Biasalah budak dua ketul ni, adik-beradik ni, dia selagi ada benda dia boleh nak usik-usik, dia akan usik-usik. Yang ni tunjukkan kau, binatang ni kau pula orang macam kau. Ni macam tu lah, adik-beradik punya vibe. Biasalah usik-usik tu. Masa ni tunjuk apa pula ni? Monyet lah. Monyet betul lah tu. Lepas tu ada satu lagi, oing-oing. Bergelak-gelak masing-masing. Pandai lari masing-masing. Kebetulan pula bini aku rakam time ni, so simpanlah sini untuk kenang-kenangan. Alright, so the next stop kita orang pergi ke Mishware. Seperti yang dijanjikan, pemenang tadi akan dapat akan dapat Mishware, kita orang pun akan sama-sama menikmati Mishware. Right, so kita dah settle payment. Kita tunggulah kejap air kita orang siap. Okay,
Kebetulan kita orang nak rekod momen bertiga, tiba-tiba air dah siap. So inilah air kita orang. Aku ambil air, yang lagi dua ni ambil dessert, sundae. Aku tak tahulah, diorang memang dah biasa makan ke apa kan. Sebab macam nak sundae je. Macam dekat apa kata, dekat satu kedai yang Al-Maqdi tu. Alright guys, itu saja konten kami pada kali ini. Alright, kita dah makan tadi, kita punya dessert pun kita dah dapat. And apa yang aku nak cakap adalah terima kasih kepada mana-mana pihak yang dah layan konten ni sampai habis. Terima kasih banyak kami ucapkan. Thank you pada mana yang dah subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi di next konten. Idaman sign out. Gila sikit, sayang banyak. Cuba bagi sayang banyak semua sekali. Yaza, mantap. Alright, so bye-bye. Assalamualaikum. Okay, apa tagline Aida Nurin Zah, macam tu ke? Yang ni pula. Wee. Okay, bye-bye.